Pernah tak anda terfikir, kenapa jadual kita sentiasa nampak padat tapi kepuasan yang kita cari itu macam tak sampai-sampai? Hari ini, kita akan kupas satu kesilapan dalam pengurusan masa yang selalu sangat orang terlepas pandang. Tapi percayalah, kesannya sangat besar dalam hidup kita. Anda pernah rasa macam ni tak? Setiap hari tu penuh dengan kerja, mesyuarat, kejar deadline. Kita sentiasa bergerak, sentiasa buat sesuatu. Tapi bila sampai hujung hari kan, ada satu rasa kosong yang susah nak jelaskan. Soalannya, kenapa ya? Baiklah, inilah puncanya. Bila hidup kita jadi terlalu sibuk dan kelam kabut, kita sebenarnya perlahan-lahan mula hilang arah. Kita macam dah terlupa, kenapa sebenarnya kita buat semua benda ni? Akhirnya, kita jadi macam bomba. Sentiasa sibuk nak padam api yang urgent, yang kecil-kecil, sampaikan kita tak ada masa nak bina sesuatu yang betul-betul penting. Kita terperangkap dalam satu kitaran, sibuk, penat, tapi tak ke mana-mana. Jadi, apakah kesilapan paling besar yang buat semua ni berlaku? Ini bukan soal tak cukup aplikasi produktiviti atau to-do list yang tak kemas. Tak, puncanya jauh lebih mendalam daripada itu. Cuba fikir sekejap. Apa satu benda yang kalau kita abaikan, semua teknik pengurusan masa yang lain tu jadi tak berguna langsung? Inilah dia. Kesilapan terbesar kita ialah kita mengabaikan nilai diri kita sendiri. Punca utama kenapa sibuk tak sama dengan bahagia adalah sebab tindakan kita tak selari dengan apa yang kita betul-betul hargai. Tanpa nilai, kita ni ibarat kapal tanpa kompas, hanyut di tengah lautan kesibukan. Jadi, macam mana kita nak betulkan balik haluan kapal kita ni? Jawapannya ada pada kompas dalaman kita sendiri, iaitu nilai peribadi kita. Nilai inilah yang akan bagi kita arah tuju yang jelas setiap hari. Dan jangan salah faham tahu, nilai ni bukanlah benda yang abstrak atau berawang-awangan. Ia adalah prinsip yang sangat praktikal. Ia bantu kita buat keputusan daripada kerja-kerja kecil setiap hari sampailah kepada pilihan kerjaya yang besar. Ia jadi macam penapis untuk semua keputusan kita. Ini antara contoh-contoh nilai yang mungkin ada pada diri kita. Cuba tengok senarai ni. Ada tak yang rasa macam, ini aku sangat? Mungkin keluarga tu memang nombor satu. Atau mungkin pembelajaran berterusan yang sentiasa buat anda nak jadi lebih baik. Okey, cakap pasal teori memang senang. Sekarang jom kita tengok macam mana konsep ni betul-betul berfungsi dalam hidup orang sebenar. Kita perlukan bukti kan? Jom kita selami dua kisah transformasi ini. Ini Puan Laila. Mungkin ramai antara kita kenal orang macam dia, atau mungkin kita sendiri pernah rasa apa yang dia rasa. Sentiasa sibuk, permintaan datang tak henti-henti, tapi rasa tak puas hati dan impian peribadi tu asyik terkorban. Dan tengoklah perbezaannya. Lepas Puan Laila sedar yang nilai teras dia ialah keluarga dan kemajuan diri, dia mula bertindak. Dia letak sempadan. Tiada lagi mesej kerja lepas jam 6 petang. Dan yang paling hebat, dia akhirnya daftar untuk sambung belajar. Tindakan dia sekarang selari dengan nilai hidup dia. Seterusnya, kita ada Encik Halim. Beliau ni seorang pekerja yang sangat rajin, tapi tanpa nilai profesional yang jelas. Prinsip dia satu je, ikut saja arahan. Sikap ni buatkan dia selalu ambil kerja tambahan sampai terkorban kesihatan dan tenaga. Sampai satu tahap, dia rasa burnout. Cuba kita lihat perjalanan dia. Lepas dia kenal pasti nilai dia, macam profesionalism dan kesejahteraan diri, Encik Halim tak lagi kerja membuta tuli. Dia mula tapis permintaan dan paling penting, dia berani cadangkan sistem jadual kerja yang lebih adil untuk semua. Hasilnya, bukan saja produktiviti dia meningkat, dia juga dapat pengiktirafan. Ini bukti, bila kita bekerja ikut nilai, kita bukan saja lebih bermakna, tapi lebih bijak. Kisah Puan Laila dan Cik Halim ni memang sangat memberi inspirasi kan? Tapi sekarang soalan yang paling penting ialah bagaimana kita boleh buat transformasi yang sama dalam hidup kita sendiri. Ingatnya, tanpa nilai sebagai kompas, kita akan terus hanyut. Kita akan terus sibuk, tapi kesibukan tu tak akan bawa kita ke destinasi yang kita betul-betul impikan. Jadi, saya nak anda berhenti sekejap, tarik nafas dan fikirkan soalan ni. Apakah 3 nilai paling utama yang menjadi panduan hidup anda? Bukan apa yang orang lain cakap penting, tapi apa yang betul-betul penting untuk anda. Kalau anda tak pasti, jangan risau. Gunakan soalan-soalan ni sebagai panduan. Lepas ni, ambil sedikit masa untuk renung dan jawab soalan-soalan ni. Jawapan tu nanti akan tunjukkan kompas dalaman anda yang mungkin dah lama tersembunyi. Dan sebagai penutup, ingatlah kata-kata ni. Masa tanpa nilai hanyalah kesibukan tanpa makna. Pengurusan masa yang sebenar bukan tentang buat lebih banyak benda, tapi tentang buat benda yang betul-betul penting. Jadi, mulakan dengan kenal pasti nilai anda hari ini juga.